Skamer sanggup mengeluarkan bajet belanja ataupun wang ringgit untuk dijadikan modal memberikan anda hadiah semata-mata untuk skam anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Tolong kongsikan video ini kerana ini merupakan modus operandi skam yang terbaru, yang mana skamer akan mesej dan menghubungi anda memberitahu yang mereka ini kononnya daripada marketplace, platform jual beli dalam talian. Anda tahulah apa platform tu kan? La, Shaw, apa-apa saja. Skamer akan memberitahu anda kononnya anda memperolehi hadiah sebagai tanda penghargaan kepada anda. Of course, rakyat Malaysia ni memang suka sangat kalau orang kata nak bagi hadiah. Walaupun dia tak masuk apa-apa pertandingan, walaupun sangat tak masuk akal, tiba-tiba je kau nak dapat hadiah. Apa yang berlaku ialah si skamer ini akan menghantar hadiah tersebut ke rumah alamat anda melalui pos. Yang menariknya dalam kes ini ialah skamer itu sudah mengetahui nama penuh anda dan alamat di mana tempat tinggal anda. Bagaimana skamer boleh memperoleh maklumat itu? Sudah semestinya skamer-skamer ini membeli maklumat anda daripada pihak atau organisasi yang tak ada integriti yang mempunyai maklumat anda. Pada peringkat awal, anda kononnya diberitahu yang tidak perlu buat apa-apa bayaran. Tetapi setelah barang itu sampai ke rumah anda kemudiannya dimasukkan ke dalam satu grup. Sama ada dalam WhatsApp anda ataupun Telegram anda. Dalam grup itu, anda diminta oleh skamer yang ada dalam grup itu untuk memberi sedikit komen ataupun review tentang produk yang anda terima daripada mereka itu. Dan selepas itu, anda diminta untuk menyerahkan QR code anda. Anda kemudiannya diminta untuk melakukan beberapa tugasan. Tugasan pertama, tugasan seterusnya. Dah macam jadi job task pula kan? Selepas anda mengikut arahan skamer ini untuk melakukan tugasan-tugasan itu, di situ anda sebenarnya telah terperangkap, terjerat dalam penipuan yang dilakukan oleh skamer itu. Yang akhirnya, tanpa anda sedar, anda telah menyerahkan beberapa maklumat butiran peribadi dan perbankan milik anda. Anda diminta untuk membuat beberapa pembayaran. Kan tadi kan anda dah hantar QR code pada dia. Seperti yang Rahmat cakap, jangan sharekan apa-apa maklumat TAC, OTP, QR code anda kepada mana-mana orang hanya melalui dalam talian. Ramai yang telah menjadi mangsa kepada anda. Jika ada siapa-siapa yang hubungi atau mesej anda nak bagi hadiah, nasihat saya dua je. Sama ada kau tak perlu layan, tak perlu terima, ataupun kalau kau nak layan dan kau nak terima, boleh. Kau terima, lepas tu kau buat tak tahu saja. Apa pun langkah, step, proses yang diarahkan kau buat, kau jangan ikut, senang je. Siapa suruh bagi kau hadiah? Kau tak nak pun hadiah tu, dia nak sangat bagi kan? Dah bagi, kau ambil je lah. Tapi ingat, jangan respon pada mana-mana mesej atau panggilan yang anda terima daripada pihak itu yang mengarahkan anda untuk membuat beberapa task. Tolong sharekan video ini. Ini merupakan modus operandi scam yang terbaru yang tengah hangat di market. Of course, rakyat Malaysia memang suka sangat dapat hadiah-hadiah percuma ni. Agensi kerajaan, syarikat swasta yang nak saya kongsikan rahsia tip formula nasihat bengkel ceramah seminar kursus latihan, nak saya ajar tunjukkan red flag, tanda-tanda skamer ada dalam handphone anda. Nak saya ajar anda supaya anda menjadi pengguna digital yang bijak, belajar tentang keselamatan digital. Tak nak menjadi mangsa scam, saya akan hadir ke lokasi anda. Tak nak kena scam, dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.